Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Alif Ramadan bin Ahmad Nazri. Kini saya berada di Perpustakaan Sultanah Bahiyah bersempena program Clue Quest Crack the Code yang dianjurkan sempena Pesta Buku Utara. Program ini merupakan aktiviti eksploris yang memerlukan peserta bergerak secara berkumpulan untuk menyelesaikan pelbagai tugasan di setiap checkpoint. Antara aktiviti yang dijalankan termasuk mencari buku menggunakan sistem call number, menggunakan bakalan data seperti Emerald Insight serta menyertai permainan yang menguji kemahiran berfikir dan fizikal. Melalui program ini, peserta bukan sahaja dapat menambah pengetahuan tentang penggunaan perpustakaan dengan lebih efektif, tapi juga berpeluang untuk meningkatkan kemahiran komunikasi, kerja berpasukan dan penyelesaian masalah. Apa yang lebih menarik, program ini turut membuka peluang kepada pelajar untuk berkenalan dan membina jaringan baru, sekaligus mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih santai dan menyeronokkan. Tujuan program ni biasanya biar sebab untuk menggalakkan murid-murid mahasiswa UUM ni untuk datang kunjung ke library, maksimalkan penggunaan fasilitis dalam library. So peserta dapat tahu cara nak pinjam buku, cara nak pergi ke sana sini dan sebagainya. So ini dapat mengembangkanlah ilmu mereka tentang library. Secara keseluruhan, program ini berjaya mencapai objektifnya dalam memperkenalkan fungsi sebenar perpustakaan kepada pelajar. Sekian dari saya, Muhammad Alif Ramadan, melaporkan dari Dynamic Warta, Universiti Utara Malaysia.